Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat. Aku dalam SG Okey, hari ni kita akan cuba untuk akhir tahun 2025 akan menuju ke 2026. Terima kasih kepada Encik Muhammad yang selalu berikan komen dan like Terima kasih kepada mereka yang subscribe channel ini juga. Okey, kita akan teruskan misi Saya gunakan satu rod saja, menggunakan udang kopek sahabat di kawasan Changi Changi, cuaca boleh lepas hujan cepat. Sekarang dah panas terik. Okey, kita akan teruskan misi buat akhir tahun 2025. Okey sahabat, cuaca panas kita lagi menanti sahabat Kalau ada lah. Kita tengok nasib kita macam mana hari ni. Cuaca berangin sahabat, cuaca berangin. Air pun cantik. Mudah-mudahan kita dapat strike. Okey, nanti kita akan update lagi sahabat Monster sahabat, monster. Besar sahabat. Nampak tu. Alamak. Besar sahabat. Dahsyat. Alhamdulillah. Pernah juga sahabat tarik. Cik bayi naik sahabat. Tu dia sahabat. Aduh. Cik bayi naik sahabat. Tu dia sahabat. Besar sahabat. Besar sahabat. Burung pio Alhamdulillah kita angkat lagi sahabat. So okay, Uncle want to release. You walk all the way that side to the. You want to release? You want to touch it? Touch. Nah. No, apparently It's can. that probably. Okay, Uncle throw okay? Okay, Uncle will throw back to the. Okay, bye-bye. Say bye-bye to fish. Mama, it's
Dah si run. Okey sahabat musim-musim hujan macam ni nampak ikan banyak mati besar ni sahabat. Tengok berapa besar tu sahabat. Kerapu ni kerapu sahabat nampak besar pada tangan saya ni. Hari dalam 3 kilo 2 kilo lebih. Nampak sahabat Hari hujan ni banyak dah. Air tercemar campur dengan air hujan, ikan ada separuh mati Okey tak apa, kita akan teruskan misi lagi sahabat. Okey sahabat, ini buktinya lagi ada ikan mati bawal nampak. Bawal. Ni gara-gara hujan lah. Cuaca tak menentu jadi ikan pun banyak tewas dengan cuaca begini sahabat. Okey sahabat, hari ni kita akan cuba mendapatkan berapa banyak spesies yang ada di sini Okey, ini adalah salah satu spesies yang berada di sini. Agak cantik kebiruan-biruan di kepalanya tu. Dan kalanya agak kuning kekuningan walaupun ikan ni rare sahabat, rare mendapat ikan seperti ni Okey, kita akan riliskan balik. Cuma kita hari ni misi kita mencari spesies-spesies apa yang ada di sini. Okey tu sahabat. Cantik sahabat Okey, kita akan riliskan semula Okey, ni buat ikan hiasan pun lawa sahabat. Okey tu dia. Okey, kita dapatkan yang kedua sama spesies sahabat, sama spesies. Yang kedua sama saiz. Tu dia. Aduh, gigit pula sahabat. Hei, tak badan kecil, gigit sahabat. Ini dia sahabat tu dia. Okey sahabat, kita akan riliskan dulu dan kita akan cast lagi tengok ikan apa dia sahabat.